Kalau kita tengok kotak infak kita ni, depan ni, ini adalah hasil derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia lah. Tidak kira daripada golongan mana, dia bagi derma kepada kita, RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke, RM50 ke, kita terima belaka dan kita kumpulkan sebulan, kita jadikan kotak infak ni lah. Dan kita agihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, dengan harapan daripada kami Muslim Malaysia, sedikit sebanyak rakyat kotak infak ini dapatlah meringankan sedikit beban. Saya Muhammad Nazam bin Hanafi, selaku JKKP Mukim Bukit Tanduk, amat-amat berterima kasih kepada Muslim Malaysia dan penyumbang. Terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana memberi sumbangan lah kepada penduduk kampung PKR Bukit Tanduk, dapatlah meringankan beban keluarga dalam penghidupan seharian. Terima kasih Muslim.